Boleh tengok selekoh maut lah dari ujung sana. Dan juga depan tu ada selekoh lagi. Di sini juga kerap kali berlaku kemalangan kereta terbabas. Ada kereta yang baru kemalangan. Assalamualaikum dan selamat malam pada penonton-penonton di channel YouTube Syukri Vlogs. Jadi sekarang ni saya berada di Pekan Kuala Kelawang di daerah Jelebu. Dan sekarang ni pukul 3.20 pagi. Seperti mana yang anda lihat, suasana sunyi sepi di Pekan Kuala Kelawang ni. Tak ada sebarang kenderaan. Dan inilah pekan utama di daerah Jelebu ni. Jadi sekarang ni, untuk video eksplorasi pada kali ni, saya akan bawakan anda semua untuk melihat satu jalan yang menghubungkan antara Jelebu menuju ke Seremban, iaitu Jalan Bukit Tangga. Saya pasti orang-orang Negeri Sembilan, terutamanya orang Jelebu ataupun orang Seremban, akan tahu berkenaan dengan Jalan Bukit Tangga ni, yang mempunyai pelbagai cerita, cerita misteri, cerita kemalangan maut yang kerap kali berlaku dekat jalan tersebut, dan juga cerita tentang binatang buas yang pernah muncul lah dekat Bukit Tangga tu. Okey. Jadi memang sunyi, tak ada kenderaan. Kat sana tu boleh tengok ada balai polis, Bukit Tajali, masjid, dan juga sekitar ni adalah ada kedai-kedai di sekitar Pekan Kuala Kelawang ni. Agak lain sedikit video kali ni, saya akan bawakan semua untuk merasai bagaimana satu jalan utama yang menghubungkan antara Seremban dan juga Kuala Kelawang. Jadi saya akan bergerak dari Kuala Kelawang ni menuju ke Seremban, dan kita akan berhenti di beberapa tempat untuk merasai suasana. Okey, jom. Okey, ini dia. Jadi saya bergerak dari Pekan Kuala Kelawang menuju ke Seremban. Ada stesen minyak dan juga penempatan masih ada lagi. Cuma di hadapan sana, dalam beberapa kilometer nanti akan sunyi jalan ni. Kiri kanan akan terlihat hanya hutan tebal. Tak ada yang lalu pukul
pukul 3.30 pagi ni. Begitu sunyi jalan ni. Nanti saya akan berhenti di beberapa tempat untuk tunjukkan kepada para penonton. Agak jarang saya buat tentang review jalan. Cuma tertarik untuk buat pada malam ni di sekitar Jalan Bukit Tangga nanti ya. Ini masih lagi di kawasan perkampungan. Masih ada lagi rumah-rumah yang boleh dilihat. Ini adalah Kampung Tembun. Jalan dia dekat depan nanti, Jalan Bukit Tangga tu, anda akan lihat kiri kanan hutan dan juga kawasan yang berbukit. Kenderaan yang lalu, walaupun dah pukul 3 lebih, dah hampir pukul 4 pagi. Jalan dia agak bengkok-bengkok dan juga banyak selekor-selekor tajam. Jadi kena hati-hati sepanjang melalui jalan ni. Lebih kurang dalam 20 hingga 30 minit rasanya anggaran dari Pekan Kuala Kelawang menuju ke Bandar Seremban. Boleh lihat ada lagi lampu jalan. Masjid Karyah Batu Serambai. Tu ada masjid tu Jalan ni memang agak sunyi. Pukul 3.30. Hujan renyai-renyai ya. Jadi kita akan teruskan lagi perjalanan di sepanjang laluan Jalan Bukit Tangga depan sana menuju ke Seremban. Okey, jom. Boleh nampak dekat depan ni ada kereta yang bawa kemalangan, dilarang merentas. Barisan bomba. Uish, teruk ni. Baru lagi ni. Mungkin malam tadi. Beton jentu Sebab tu saya katakan jalan ni memang bahaya kalau tak berhati-hati. Malah tak berbau, terutama di jalan ni. Apapun, kita teruskan lagi misi kita menuju ke Seremban. Lepas sana boleh nampak ada simpang ke Kampung Renal, Kampung Geliu. Ada perkampungan di sepanjang laluan ni.
Kita teruskan lagi. Jom. Dan untuk makluman, di sepanjang dari Seremban menuju ke Kuala Kelawang dan juga Kuala Kelawang menuju ke Seremban, memang kerap kali berlaku kemalangan-kemalangan maut yang membabitkan kenderaan, kereta, lori, motosikal dan sebagainya. Boleh search di Google, banyak kemalangan yang mengerikan dan juga merangkut nyawa pernah berlaku. Dan sebenarnya jalan Bukit Tangga ni dahulunya jalan dia agak sempit lah. Dia tak seperti mana yang anda lihat sekarang ni. Dan pada tahun 2001 ataupun tahun 2002 barulah jalan ini dia naik taraf seperti mana yang dilihat sekarang. Lebih luas, lebih selesa lah untuk kenderaan yang lalu. Tapi tetap banyak sebenarnya kemalangan yang berlaku. Tidak kurang juga cerita-cerita mistik berkaitan dengan jalan Bukit Tangga. Terutamanya di depan sana, kita akan merentasi satu jalan yang mana tiada penempatan ataupun sebarang perumahan di kiri dan juga kanan. Yang anda lihat hanyalah hutan tebal. Sekejap lagi, kita masih lagi berada di sekitar perkampungan. Ini di kampung Ulu Kelawang. Sekitar jalan ni dah makin berkurangan kawasan penempatan. Sekejap lagi kita akan merentasi jalan Bukit Tangga depan sana. Kenderaan yang dapat dilihat sepanjang laluan dari Kuala Kelawang tadi menuju ke Seremban ni. Tu ada sebuah lori yang lalu. Okay. Sebelah ni merupakan kawasan hutan tebal sebenarnya. Kalau nak ke sana menuju ke Kuala Kelawang. Dan ini merupakan persimpangan untuk masuk ke Jeram Toy, tempat rekreasi yang pernah dikunjungi oleh orang ramai suatu ketika dahulu, tapi dah sunyi kerana pernah berlaku kerosakan akibat banjir. Dan kawasan tu tengah dalam proses untuk renovate balik, dan belum dibuka kepada orang ramai. Tu menuju ke Seremban. Kita akan melalui jalan ni nanti. Awas kawasan lintasan kehidupan liar tertera dekat sini. Pernah saya melalui jalan ni pada waktu pagi macam ni, dan ternampak tapir melintasi jalan pada lewat pagi ni. Macam ni. Begitu sunyi. Ni sebenarnya hujannya renyai. Sunyi sampaikan boleh
berjalan di tengah jalan ni. Tu ada signboard Hutan Lipur Jeram Toy. Masuk ke sebelah kiri ni dan keluar depan sana. Ada satu lagi persimpangan. Dia masuk sebelah ni, berpusing ke bawah tu, dan kita akan keluar sebelah sana. Tapi tempat tu ditutup. Jom kita teruskan lagi eksplorasi pada video kali ni. Jom. Okay, tu nampak ada signboard atas bukit tu, Budi Bahasa Budaya Kita. Dan untuk pengetahuan semua, ini merupakan gaung dan juga hutan tebal kat seberang sana tu. Memang kawasan hutan tebal. Dan di sini pernah berlaku kemalangan maut yang pernah masuk dalam berita. Ada meragut nyawa dan juga kenderaan terbakar. Kiri kanan memang kawasan hutan tebal di sepanjang jalan ni. Tak ada perumahan bermula dari sini sampai ke bawah sana. Kita akan mendaki dan juga menuruni bukit. Bunyi sungai ni kat bawah tu. Okay. Kawasan kemalangan maut. Sepatutnya dipalang ataupun letakkan benteng bahaya. Tak ada penghadang atau apa-apa. Tersangatlah sunyi dalam bukit tangga ni. Jom kita teruskan lagi ke depan sana. Okey, dah tak ada kawasan perumahan. Yang boleh dilihat hanyalah hutan dan juga gaung. Mungkin agak terhad penglihatan sebabkan pada waktu malam ni. Jadi ini merupakan simpang keluar, dan dalam sana adalah pusat radiasi Jeram Toy yang tengah di renovate. Jadi tak boleh nak masuk sebarangan. Okay, depan sana tu menuju ke Seremban. Dan boleh tengok ada satu pondok ni, tempat rehat. Ada kereta yang lalu, tapi agak jarang pada waktu sebegini. Dekat sini tak terlepas daripada ancaman binatang buas. Pernah muncul harimau kumbang betul-betul tengah jalan. Dah hampir pukul 4 pagi. Jom. Awas kawasan kemalangan di hadapan. Jadi banyak selekoh tajam di sepanjang laluan ni. Kena berhati-hati untuk yang baru pertama kali melalui jalan Bukit Tangga ni. Kawasan kemalangan di hadapan sana. Tadi pun kita terjumpa ada kereta yang baru terlibat dalam kemalangan. Ni kawasan hutan ni, berbukit.
Kalau siang masih ada lagi yang menggunakan jalan ni untuk ke Bandar Seremban dari Jelebu dan sebaliknya. Tapi waktu malam ni ataupun awal pagi sebegini memang sunyi lah. Terlampau sunyi. Juga papan tanda tu, kawasan kemalangan di hadapan, bermakna di sepanjang jalan ni kerap berlakunya kemalangan. Hidupan liar. Ada beberapa selekoh tajam. Pada sesiapa yang tak biasa melalui jalan ni, diminta untuk berhati-hati bagi mengelakkan sebarang kemalangan ataupun kecederaan. Tambah lagi bila musim hujan. Dan juga ada juga kes minyak lori tumpah di salah satu lokasi di dalam Bukit Tangga ni. Dah pukul 3.52 pagi. Bayangkan. Sangat sejuk di puncak Bukit Tangga ni. Rasanya nak hujan ya. Tadi dah hujan renyai-renyai. Dan juga berkabus. Agak kuat angin bertiup. Dan sekarang ni saya berada di puncak Bukit Tangga ni. Dan dekat sini ada satu kawasan rehat yang disediakan untuk sesiapa yang ingin berhenti rehat ya. Ada seperti tugu batu dekat sini. Di bahasa budaya kita. Jelebu. Jalan Bukit Tangga, kerja-kerja menaik taraf bermula pada 2002 dan siap pada tahun 2006. Kerajaan Barisan Nasional BN telah berbelanja sebanyak 47 juta untuk tujuan ini. Projek telah diasaskan semasa pimpinan Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatin. Terima kasih. Itu dia berkenaan dengan pembinaan dalam Bukit Tangga ni. Kat sini ada beberapa pondok rehat yang disediakan untuk kemudahan orang ramai. Tengok agak kuat angin. Dah hampir pukul 4 pagi. Betul puncak. Sekejap lagi kita akan menuruni. Tadi saya mendaki jalan berbukit ni. Dan sekejap lagi kita akan turun.
Dan ni memang kawasan hutan tebal, sangat-sangat tebal. Boleh check di map. Pernah muncul harimau kumbang betul-betul di tengah jalan. Nanti saya akan letakkan selingan video sebagai rujukan. Rakaman video memaparkan seekor harimau kumbang cedera akibat dilanggar kenderaan viral di media sosial. Dalam rakaman dipercayai berlaku petang tadi di Bukit Tangga, Jelebu Negeri Sembilan. Difahamkan harimau tersebut disahkan mati dalam insiden terbabit. Garu sirta. Jelebu medla romanga. Jelebu medla. Tire plan da irukku. Tire plan da irukku. Povan solliya paavaya. Jalan bawa tayar belakang. Harimau kumbang. Jalan Jelebu. Sorry. Kawan hidup lagi dah, saya ada sini dah kawan. Kaki sudah patah lah. Kalau darah satu orang pun tak boleh tumpul tinggi. Harimau penta surat kenal langgar surat kenal langgar accident tapi hidup lagi Terus dilantar di longgok kat bahagian tepi dataran Bukit Tangga. Sangatlah sunyi. Ada kenderaan yang lalu. Jelebu. Mengingatkan pada satu lagi jalan di Negeri Sembilan ni, juga jalan menyeramkan, iaitu Bukit Putus. Tapi tidaklah sepanjang seperti jalan ni. Jalan ni saya rasa lebih 20 km dari Seremban menuju ke Kuala Kelawang. Nanti saya cek balik takut tak silap. Tak nampak apa. Sekejap saya ambil torchlight yang satu lagi. Mungkin akan lebih terang kualiti video ni. Ada beberapa pun lihat. Ini siapkan dengan sofa lagi. Saya cuba tukar torchlight Ni torchlight satu lagi.
Nampak berkabus, begitu berkabus di jalan ni, macam asap. Macam duduk dekat Cameron Highland, sejuk betul. Begitu sepi sehingga kan boleh dengar bunyi-bunyi dari hutan tebal yang ada di sekeliling ni. Okey. Jadi tak nak lama-lama, kita teruskan lagi perjalanan yang masih lagi jauh. Kalau duduk kat sofa tu boleh tertidur ni. Okey lah, jom kita teruskan lagi. Tertera sempadan daerah Seremban. Dan ini adalah hutan simpan kekal, tak boleh masuk kawasan larangan. Dia merupakan sempadan antara Jelebu dan juga Seremban. Itu tadi dataran yang saya berlihat. Sangat-sangat sejuk. Tak boleh nak bayangkan betapa sejuknya. Sana tu ada satu toko Cina. Sebelah kanan ni. Kalau dari Seremban ke Kelawang, toko ni berada di sebelah kiri. Ini dia. Tapi dikatakan ada yang tinggal dekat sini. Saya akan stop di depan sana. Ada satu toilet. Pada siapa yang emergency boleh singgah sini. Tu dia tokonya. Tapi saya tak boleh rakamkan secara dekat sebab ada orang tinggal dekat situ. Ni dia. Dikatakan dekat sini ada cerita juga, cerita misteri. Ada yang pernah ternampak seperti ada pasar bunian dekat sekitar kawasan hutan ni. Ada yang pernah juga ternampak seperti ada yang sedang mengusung keranda di lewat malam. Dan juga bermacam-macam lagi cerita kepada yang pernah mengalami. Jadi kongsikan pengalaman semua yang pernah melalui jalan Bukit Tangga ni kepada siapa yang ada pengalaman seram, pahit ataupun manis yang ingin dikongsikan, boleh sharekan di ruangan komen. Ni gaung tinggi, gaung dan juga hutan tebal. Masa nak hujan ni. Ni ada toilet lah pada siapa yang emergency nak buang air besar ataupun sebagainya, boleh singgah.
Kita teruskan lagi. Jom. Boleh tengok selekoh maut lah dari ujung sana. Dan juga depan tu ada selekoh lagi. Di sini juga kerap kali berlaku kemalangan kereta terbabas. Ada kereta yang lalu, so kena perlahankan kenderaan jika melalui jalan tak begitu cerun turun. Dan juga selekoh ni pun kawasan hutan. Terpaksa tinggalkan kereta dekat situ jap. Seremban 20 km, Kuala Lumpur 85 km, Melaka 116, Kuala Pilah 58. Jadi mungkin antara 20-30 lebih kilometer dari Seremban menuju ke Kuala Kelawang. Ekor bahaya. Dilarang membuang sampah di kawasan ni. Ni ada satu air terjun sebelah dalam Bukit Tangga ni. Tuh, ke Kuala Kelawang, dari sini menuju ke Seremban. Dikenali dengan air terjun Bunian. Dan dekat sini ada juga yang mandi pada waktu siang. Dan juga pada waktu malam dimaklumkan ada juga upacara tertentu yang dilakukan di sekitar kawasan air terjun ni. Air dari bukit lah, dari atas ke bawah. Ini sejuk ni. Depan tu ada garisan yang mana merupakan kawasan hutan simpanan kekal dan dilarang masuk. Letakkan peringatan ni supaya jangan membuang sampah, sebabkan dulu saya tengok ada banyak sampah dibuang di belakang pondok ni. Jadi tak sepatutnya sepatutnya dijaga kawasan sebegini. Jadi saya dah lengkapkan beberapa checkpoint ataupun beberapa perhentian untuk rakamkan di sepanjang dalam Bukit Tangga dari Kuala Kelawang menuju ke Seremban ni. Dan kita dah hampir sampai ke bawah. Nanti saya akan tunjukkan lagi kat bawah sana. Mungkin itu adalah perhentian terakhir yang bakal saya berhenti.
kawasan air terjun Bunian tadi. Kalau kita dari Seremban, kita akan terlihat satu kedai buah di sebelah kiri. Kedai buah tu yang beroperasi pada waktu siang hari. Kerana kebiasaannya banyak kenderaan ataupun lori yang berhenti dekat kedai buah tu untuk berehat sebelum meneruskan lagi perjalanan ke destinasi yang berikutnya. Walaupun dah pukul 4 lebih, tapi ada juga kenderaan yang lalu yang ada tujuan masing-masing. Dekat depan sana tu kita akan sampai ke satu perkampungan yang dinamakan sebagai pantai. Itu bukan pantai yang laut tu tapi dia merupakan kawasan perkampungan yang dinamakan sebagai pantai dekat depan sana. Jadi dekat situ dah ada kawasan perumahan lagi sebelum sampai ke Bandar Seremban. Jadi mengambil masa kira-kira 20 ataupun hingga 40 minit dari Kuala Kelawang menuju ke Seremban dan juga sebaliknya. Itulah dia vlog kali ni. Pertama kali sebenarnya saya review jalan. Ni kali kedua. Yang pertama Bukit Putus, tapi saya tak turun dari kenderaan untuk rakamkan suasana, hanya rakam dari dalam kereta sahaja. Ini saya turun untuk rakamkan di beberapa perhentian untuk merasai suasana. Bunyi anjing dari bawah sana tu. Dan depan sana tu ada traffic light. Kita sampai ke bawah ni. Sini dah ada kawasan perkampungan. Depan sana menuju ke pantai Seremban, dan juga sebelah kanan tu menuju ke Jalan Temiang. Jalan yang cantik tu, seperti di New Zealand. Kalau siang hari boleh nampak jalan tu begitu cantik dengan pemandangan Bukit Bukau. Jalan Temiang. Depan tu je, dekat traffic light tu, masuk sebelah kanan. Dan terus akan menuju ke pantai dan juga Seremban. Dan tu dia, mendaki menuju ke Jelebu. Okay, ni dia kawasan kampung di pantai ni. Sini dah banyak kawasan rumah-rumah dan juga kedai. Tak seperti di Bukit Tangga tadi, memang sunyi. Jadi itulah dia rakaman sedikit sebanyak yang saya dapat sharekan untuk para subscriber yang sentiasa menantikan video-video eksplorasi yang Syuk lakukan. Walaupun kali ni kita vlog dari dalam kereta dan di beberapa checkpoint yang saya berhenti. Dah hampir sampai ke Seremban, kira-kira 15 minit dari sini lebih kurang. Okey, jadi kalau ke sana menuju ke Sikamat dan seterusnya ke Seremban. Saya dah masuk ke persimpangan sebelah kanan. Kalau dari sini sebelah kiri menuju ke Jelebu, sebelah kanan menuju ke Seremban juga. Okey. Itu dia vlog yang saya dapat rakamkan pada kali ini. Jadi terima kasih pada semua yang sudi untuk menonton rakaman eksplorasi yang Syuk lakukan kali ini. Agak lain daripada yang lain, kerana saya explore sebuah jalan yang dikatakan menyeramkan dan juga ada cerita yang tersendiri. Okey. Terima kasih pada semua. Kita jumpa lagi dalam video eksplorasi yang berikutnya. Sekarang ni dah hampir pukul 5 pagi. Kita balik berehat dulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye bye.
tan 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 tan